Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ni kami sewa kat Aitan Sili apa ni tempat apa ni kami nak sewa ni. Ni lah suasana di atas ni Aitan ni. Nampak suasana cantik, nampak ni masa surau sana tu surau. Nak sampai surau boleh. Surau sana di atas nampak surau kan. Cantik kilat macam emas di atas tu surau. Ini dewan untuk nak buat apa-apa boleh ni di kampung saya ni Aitan. Aitan Jelai Batu Kurau, Taiping Perak. Ini aktiviti dia orang ni dah. Buat ni seli di sana tu sungai. Di sini sungai. Inilah tempat saya anak-anak saya sewa ni. Ni dia kira satu malam apa ni pak? Mahal jugalah dalam 380 dekat 400. Semalam 380. Tapi kita boleh duduk sampai 10 orang lah. Ada 10 katil di sini. Ni tiap-tiap blok asrama ni macam ni kan. Inilah kereta anak-anak saya. Tu motor saya tu sebab. Tu yang aktiviti ni lah. Dia buat mak. Pasal saya tunjuklah sini kat Aitan. Saya sampai kat Aitan ni. Aitan Jelai ni. Di bukit. Ni. Tanah anak saya pun ada dekat tu sikit. Dekat Ampang tu lah tanah Husin. Atas tu lah tanah dia free. Tapi tanah tu tak ada geran lah. Ini suasana Jelai ni. Ambil daripada atas ni. Ni cucu saya main bawah tu. Hello. Wan di atas ni. Dek. Wan sini. Bapak panggil Wan ni tak lapar. Di atas. Wan di atas ni. Wah, ni suasana dia. Tu anak saya tu ambil. Dia nak ambil video. Dia ambil atas lah kan. Okey. Kalau nak mari boleh kat sini. Kampung saya ni Jelai. Lebih kurang dalam 1 kilometer kot daripada rumah saya. Daripada rumah saya Pekan Jelai lebih kurang 1 kilometer aja. Dia tunjuklah kat rumah ada suasana di sini kan. Kawan-kawan boleh nak sewa sini boleh bawa. Kita boleh buat sampai 10 orang boleh. Di atas ni ada bilik ni ada 1, 2, 3 katil di atas ni. Katil kan. Ni belah belakang dia. Belakang dia durian, pokok durian. Pokok durian sedang berbunga lah tu. Tengah bunga dalam 3 bulan lagi. Buah dia akan keluar lah ni. Ni kebun pisang ni menantu saya bawah tu nampak. Saya ambil suasana ni pokok durian ni. Tengah berbunga tu jadi dalam 3 bulan lagi dia ada buah lah. Lepas tu nampak sungai sikit kan. Sungai situ bawah ni. Di atas ada 3 katil. Ni bawah dia. Ada nak turun tangga. Turun tangga. Saya nak turun tangga ni ha. Saya nak di atas ni turun tangga. Bawah ni tingkat atas tadi. Habis kan dia makan tak habis? Habis tak makan? Habis saya tunjuk lah. Alah. Kenapa tak bagi tahu abah? Alah. Okey. Banyak lagi tadi. Alah. Okey, ni belah belakang dia. Dia ada 2 bilik air. Satu bilik air. Ni satu bilik air. Ni satu bilik air. 2 bilik air. Nampak suasana belakang dia. Cantik sungai mak. Belah belakang dia ni pokok durian ni. Durian. Saya tunjuk lagi ya. Tunjuk lagi ni. Belah depan pula. 1, 2, 3. Dia di bawah ni ada 4 katil. Cucu saya. Salah dengan tu. Nak masuk video salah tu. Salah cucu saya. Okey ni. Ni belah bawah dia. Okey, kita bawa jalan lagi ya. Mana kasut kan? Kita bawa jalan lagi ni suasana dia sini. Kita tunjuk sampai sungai lah. Nanti buat kenangan ni kata anak saya. Ni penuh orang ni hari ni, Ni latik dulu. Tokek ni dulu ni, latik kawan saya. Macam mana dia boleh berjaya ni kawan saya ni, kawan satu kampung. Dia boleh jadi kaya macam ni. Dia semua dia punya ni. Berapa biji, berpuluh ni. 1, 2, 3, 4 semua sampai ni dia punya ni. Dia punya ni apa? Punya bayang kan. Satu sewa ni dia ambil dah 380. Kali dia dengan punya banyak ni. Kaya raya dia. Dulu kawan saya juga ni. Latik. Kawan sekampung. Dia punya lain. Rumah saya daripada sini tak jauh. Dalam 1 kilometer lebih lah kot. Daripada Pekan Jelai ni suasana. Saya tunjuk sungai dia. Sungai pun cantik. Kawan-kawan boleh mari lah sini lah. Ni rumah dia. Tu sungai dah kan. Nanti hari ni pagi dia ada apa. Saya tak boleh kita nak mandi sejuk. Tunggu dulu suasana kebun durian ni. Ni sungai dia. Ni sungai dia cantik. Ada orang mandi, tak ada orang mandi kot sejuk. Ada orang mandi lah. Nampak sungai dia.
Ha ni. Sebelah sana lagi silih Pak. Sebelah sana orang mandi Pak. Tu dah lepak-lepak Pak. Alhamdulillah tu nampak tu. Orang mandi ada tasik dan mana mandi kat situ lah. Nak. Cantiknya Pak. Okey. Ikan ada tu, tangkap ikan. Tak ada ikan ah. Bawa pancing ha ni. Kat sana dia bawa pancing. Aduh, ini kebelah luar tepi dia. Dia orang ni sewa 3 pintu, 3,000. Sewa 3 pintu ni 1,000 lah kok. 1,000 lebih kok. Untuk 3 pintu ni kan. Okey. Dia orang tak sejuk mandi pagi-pagi lah. Sungai. Bye dek, bye. Bye mandi. Okey. Selamat. Sungai dia. Ya. Okay.